Yang pertama, syarat dia jangan mensyirikkan Allah. Yang kedua, siapa-siapa yang Allah mudahkan untuk buat kebaikan dan ibadat yang banyak, jangan ambil hak orang. Jangan ambil hak orang. Sebab kalau ambil hak orang, mati syahid pun Allah tak benarkan masuk syurga. Jangan main-main. RM5 Ustaz. RM1 Allah tak benarkan. Bergantungan roh dia, mati syahid, ikhlas. Satu orang masuk perang, tinggal keluarga, tinggal anak, isteri, rumah, kereta, harta, mati syahid, ikhlas. Tiba-tiba ada hutang, sengaja lewat-lewat hutang orang RM100. Bukan tak ada duit. Dia pun duit belambak ya. Kita hutang orang 100 saja melambat-lambatkan. Sedangkan ada duit kita. Kita kata dia duit banyak ya. Nanti-nanti ya. Duk tengok ada duit bukan tak ada duit. Dia ada duit, dia tak ada duit. Yang tu duit dia. Kena bayar. Hati-hati dengan hak orang. Berhutang orang, ambil harta orang, adik-beradik bagi harta tak betul. Hati-hati. Hati-hati sementara masih bernafas. Untung kita semua main mengaji. Tuan-tuan guru, ustaz-ustaz peringat kita, jangan ambil harta orang walaupun RM1. Allah gantung roh kamu, tak boleh masuk dalam syurga. Mati syahid. Bukan mati potong bawang tau. Mati syahid. Allahu Akbar. Hati-hati.